baca daripada kitab Uddatul Musafir wa Umdatul Haji Waz-Zair, karangan Al-Imam Al-Faqih Al-Muhaqqiq Al-Mufti Afifuddin Abdullah bin Ahmad Basaudan Al-Kindi Al-Hadrami Al-Syafi'i, wafat pada tahun 1266 Hijrah. Jadi beliau ini sudah tentulah seperti yang disebutkan nama tadi adalah ulama daripada Hadramaut. Ulama daripada Hadramaut, dan kita boleh baca riwayat hidup beliau daripada cetakan Darul Minhaj. Antara guru beliau Ahmad bin Ja'far bin Ahmad bin Zain Al-Habashi, Ahmad bin Al-Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Ahmad bin Alawi bin Hasan Jamalul Lail. So ini semua nama-nama ulama di Hadramaut. Dan Basaudan ni mempunyai karya yang banyak. Namun karya yang masyhur yang dicetak oleh Darul Minhaj selain daripada kitab ni, ada satu kitab yang bagus. Kitab tu dia ada dekat rak Ustaz. Ada dekat rak Ustaz Husno. Kita tengok rak bawah ni, rak yang paling tepi ni. Jadi kitab warna biru kecil. Nama dia Simtul Iqyan. Bawah, hujung. Di Simtul Iqyan ni, bagus kitab ni. Disyorkan, dia syarah kepada Nazam Bughyatul Ikhwan wa Riyadatus Sibyan. Iaitu kitab tentang cara-cara mendidik anak, yang merupakan khulasah daripada apa yang Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin, dan dinazamkan dan disyarahkan. Bagus. Nazamnya ada berapa bait tentang Riyadatus Sibyan, cara-cara mendidik anak. Ada 110 bait syair. 110 bait syair. Antara perkara yang saya petik sedikit sebagai tasjih untuk kita dapatkan kitab ni, beliau sebut, ini daripada Imam Ghazali sebenarnya. Dia kata, idza khabuth rada'uhu mal ila fi'lil khabis akhiran wa awalah. Apabila susuan anak itu dia tak elok, maknanya wanita yang menyusukan itu adalah wanita yang tidak elok, maka anak itu akan membesar dalam keadaan dia ni cenderung buat benda yang tak elok. Fi'lul khabis awalan wa akhirah. Kemudian antara lagi yang dipesan oleh oleh Al-Imam Ghazali tentang mendidik anak, dia kata wala yuzam baina asnaf wala yuzamma baina asnafil wara fa innahu yukhsha bi an yatajasara wala yubali ba'dahu bil adli wa bil malami 'inda kulli fi'li bal yanbaghi 'itabuhu bihaythu la ya'lam 'alaihi ahadun minal bala. Bahkan ini juga sebenarnya kita boleh praktikkan ketika mendidik pelajar lah. Dia kata anak ni jangan kita cerca dia depan orang. Jangan bentak dia, jangan maki dia depan orang. Sebab apa? Kalau anak yang selalu dibentak depan orang, dia akan jadi budak yang berani. Dia tak kisah. Dia tak ada malu, dia biasa dah kena marah depan orang. So apa lagi yang boleh menyebabkan dia berhenti daripada buat. Kadang orang berhenti buat benda tak elok sebab dia malu kan. Dia malu nanti orang tahu. Sekarang dia dah biasa, selalu kena pukul, kena maki. Apatah lagi pukul lah depan orang ramai. Kemudian dia kata, anak yang macam ni, selepas itu dia dah tak peduli dengan leteran. Dia tak peduli dah. Nasihat pun dah tak makan. Wabil malam, dan dengan cercaan. Setiap apa yang dia buat, dia tak kisah. Apa yang menghalang dia daripada buat biasanya,
Oh, sepatutnya yang menghalang dia buat benda yang tak elok adalah malu. Malu tu dah tak ada. Kemudian, dan dia kata, dan janganlah memarahinya dalam keadaan orang lain tahu. Sama juga dia punya sebab dia. Wallahu a'lam. Dan banyak lagi faedah yang sangat bagus yang orang bercakap tentang parenting family kan. Tapi ini adalah merupakan nasihat daripada ahli tasawuf, bukan ahli motivasi. Kerana parenting tu diambil daripada kata-kata ahli motivasi kan, orang Islam ni, daripada Imam Ghazali. Maka dia bukan sahaja mendidik adab, tapi dia mendidik akhlak, mendidik agama dalam diri. Dan satu lagi, kitab Al-Saudah ni adalah syarah kepada kitab nikah. Dia ada satu kitab nikah daripada Zaitunatul Ilqah. Nama kitab tu apa? Dawul Misbah. Dawul Misbah lah, karangan siapa? Karangan Basaudan. Tentang apa? Tentang nikah. Kita pernah baca dulu dengan Syekh Taha buat daurah di sini. Kitab tentang nikah. Itu 3 kitab yang nak kata masyhur. Mungkin kita kata masyhur sebab dia dicetak lah, dan satu lagi beliau terkenal sebagai ahli fatwa. So dia ada fatwa daripada Basaudan. Itu pun fatwa itu juga dicetak. Syarah Dawul Misbah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kitab haji yang apa Basaudan buat ni dia menarik. Sebab dia menulis dengan gaya ahli Hadramaut. Iaitu mereka ni ahli sufi. Jadi bukan hanya menulis hukum, tetapi menulis tentang zikir, wirid, adab. Yang sepatutnya benda tu adalah pelengkap daripada amalan lah. Itu cara ahli tasawuf menulis kitab fiqh. Dia menjekalikan dengan adab, dengan perkara sunat, dengan wirid, dengan zikir. Sama ada wirid dan zikir itu warid ataupun tidak warid. So kita cubalah baca sebanyak yang mungkin sebelum musim haji, insya-Allah. Sekarang dah musim haji sebenarnya, kan? Sebelum pergi haji lah ayat yang betul dia. Kemudian khutbatul kitab surat 51 kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi thiqati wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi beliau Zahir ini daripada musannif. Beliau memulakan dengan meletakkan kepercayaan dan kebergantungan kepada Allah dan memohon bantuan dalam semua urusan duniawi dan ukhrawi kepada Allah. Ayat wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din kan ayat Safinatun Najah kan. Safinatun Najah. Kemudian subhanaka la ilma lana adalah perkataan malaikat saat mereka terzahir kepada mereka ilmu yang ada pada Nabi Adam alaihissalam dan terzahir kepada mereka hikmah yang Allah sembunyikan daripada mencipta Nabi Adam alaihissalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala sawabiqal himamil aliyati fi hadhihi dar. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan himmah yang tinggi, yang terdahulu di dunia ini. Dia sawabiqul himam ni antara perkataan tak silap yang ada dalam hikam juga. Dia panggil sawabiqul himam. Sawabiqul himam ni maksudnya kehendak, cita-cita, impian yang tinggi yang mendahului perbuatan. Maksudnya setiap perbuatan dia didahului oleh himmah. Dia panggil sawabiqul himam. Dan himmah yang dikehendakilah himmah yang tinggi. Ditarghib khususnya kepada para pelajar ilmu supaya ada himmah yang tinggi. Dan dalam bahasa Urdu disebut apa? Himmati marda madadi khuda. Himmah satu orang lelaki di dalamnya ada bantuan daripada Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan himmah yang tinggi yang mendahului, telah menjadikan itu di dunia ini mutadamminatan. Itu dipanggil maf'ul sani kepada ja'ala, mengandungi bagi linailil maqasidis saniyah, mengandungi bagi mencapai impian-impian ataupun maksud-maksud yang mulia, wal autar, dan juga hajat-hajat di dunia yang kekal. Maksudnya Allah Ta'ala telah menjadikan cara kita mendapatkan
mendapatkan sesuatu yang kita dambakan adalah dimulakan dengan himmah yang tinggi. Himmah yang tinggi. Sama ada hajat itu hajat dekat dunia ataupun hajat itu dekat akhirat, autar kan. Falamma qada Zaidun minha watara. Ya, watar, jamak autar. Apabila Zaid bin Harisah telah selesai hajatnya dengan Zainab. Zawwajnakaha, kami telah mengahwinkan kamu dengan Zainab. Wa ja'ala basaira rakibiha nafidatal istibsar. Dan telah menjadikan ia ya Allah basirah penunggang-penunggangnya. Dia apa? Dia himmah aliyah. Allah Ta'ala menjadikan basirah, mata hati orang yang menunggang impian ini. Allah menjadikan mata hati dia adalah mata hati yang tembus pandangannya. Tembus sehingga apa? Ila kepada ajaibi masnu'atihi ta'ala, kepada keajaiban ciptaan-ciptaannya Allah Ta'ala fil hadari, di hadar dan juga di dalam perjalanan. Wa satara ta'thirati qudratihi al-bahirati wa satwatahu al-qahirata bil asbab al-zahirah. Dan telah melindungi, telah meletakkan tirai, telah menutup kesan-kesan kudratnya, kekuasaannya yang hebat dan penguasaannya yang perkasa. Allah Ta'ala telah lindung, letakkan tabir, tirai dengan asbab-asbab yang zahir. Sebenarnya pada asbab-asbab yang zahir itu Allah Ta'ala sembunyikan kudrat dia. Faham? Kudrat dia. Kita tak nampak kudrat Allah Ta'ala tu direct. Tapi kita nampak melalui apa? Asbab-asbab. Contohnya, bila kita bakar api, terbakar. Yang bakar tu Allah, bukan api tu. Tapi Allah tutup dengan asbab api. Itu dimaksudkan. وَسَتَرَى تَأْثِيرَاتِ قُدْرَتِهِ فَلَمْ يَرَى أَهْلُ الْقُصُورِ مِنْ حَقَائِقِهَا إِلَّا تَنَقُّلَ الْأَفْيَاءِ وَالْآثَارِ. Maka tidak melihat oleh orang yang pendek pandangannya daripada hakikat apa? Kudrat Allah. Melainkan perpindahan bayang-bayang dan kesan-kesan. Maksudnya ini bahasa ahli tasawuf. Beliau ni ahli tasawuf. So, ayat ni sebenarnya ayat ahli tasawuf. Jadi orang yang mana dia tak boleh menggapai hakikat kudrat Allah, dia hanya nampak kesan kudrat Allah, tapi dia tak nampak hakikat di balik kudrat Allah. Jadi contohnya kita kata pokok dengan bayang-bayang pokok. Hakikatnya pokok, bayang-bayang tu adalah biasan daripada pokok, bukan hakikat. Tapi orang yang tak nampak hakikat, dia hanya nampak bayang pokok, dia tak nampak hakikat, iaitu pokok. Dia hanya nampak kesan-kesan tapak kaki lembu, tapi dia tak nampak lembu tu sendiri. Lembu tu yang hakikat, itu kan kesan. Jadi itulah dia punya maksud dia. Jadi orang yang kusur, dia punya pandangannya hanya kepada benda yang zahir, dia hanya nampak kesan. Dia tak boleh pergi belakang lagi daripada kesan tersebut, iaitu hakikat. Masya Allah. Ahmaduhu ala an ja'ala naqla al-aqdami ila haji baitil haram. Aku memujinya terhadap nikmat apa? Nikmat bahawa menjadikan ia memindahkan kaki. Naqlul aqdam. Urdu pun panggil naqlul aqdam. Naqlul aqdam maksudnya bergerak menggunakan kaki lah. Bergerak menggunakan kaki kepada menunaikan haji di rumahnya yang suci, wa ziyarati nabiyhi alaihi afdhalus salatu wassalam, dan menggerakkan kaki untuk menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala telah menjadikan apa? Amalan itu. Allah Taala telah menjadikan amalan berjalan untuk buat haji itu, berjalan untuk ziarah Nabi itu. Allah Taala telah menjadikan dia adalah min a'zamil ibadat, daripada ibadat yang teragung. Wa ahabbil qurbat, dan perkara yang menghampirkan diri, perkara qurbah yang paling dikasihi oleh Allah. Wa asyrafit ta'at, dan menjadikannya ketaatan yang paling mulia. Wa asnal a'malis salihat, dan menjadikan berjalan pergi buat haji dan menziarahi Rasulullah adalah amal saleh yang paling tinggi. Wa ahad arkanil Islam, dan menjadikannya salah satu rukun Islam. Wa jama'a fi dhalika, dan telah mengumpulkan ia ya Allah pada yang demikian itu. Pada yang demikian itu, iaitu pada naqlul aqdam ila haji ila akhirih. Allah Ta'ala telah kumpulkan dalam amal buat haji dan ziarah Nabi. Di sebab buku ni dia tentang buat haji dan ziarah Nabi. Dua. Mullah Zakaria pun fadilat haji tu sebenarnya 3. Haji, umrah, ziarah Nabi. Dia macam satu perkara yang tak boleh dipisahkan. Kan? Kalau nak bicara haji, bicara umrah, dia tak boleh pisahkan daripada berbicara tentang menziarahi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh dipisahkan. Maka Allah Taala telah mengumpulkan pada yang demikian itu di antara amalil qalbi wal jawarih wa infaqil mal. Di antara amalan hati, amalan anggota badan dan amalan membelanjakan harta. Sebab itu kita belajar ibadat ni dia ada badaniyah mahdah, badaniyah maliyah mahdah, dan haji ni dia adalah ibadah yang gabungan daripada badaniyah dan juga maliyah. Dia ada unsur harta, dia juga ada unsur badan. Kita pergi haji, man istata'a ilaihi sabila, menggunakan tubuh dan juga menggunakan harta. Jadi ini perbezaan ibadah haji dengan zakat. Zakat harta saja, sembahyang badan saja. Wa syara'a aktsara a'malil haji ala mahdhi ta'abbud alladhi laysa lin-nafsi fihi hadhun. Dan telah mensyariatkan oleh Allah akan kebanyakan amalan-amalan haji di atas semata-mata ta'abbud. Semata-mata ta'abbud, menerima tanpa bantahan. Ta'abbud ni kita tahu istilah, maksudnya kita buat kerana kita ni hamba. Kita buat tanpa kita mempersoalkan. Itu panggil ta'abbud kan. Jadi haji ni bila ditanya kan, hikmah amalan haji ni adalah kemuncak manusia menunjukkan ta'abbud dia kepada Allah. Dia pusing tujuh, dia baling, dia buat sebab apa? Sebab itu Nabi buat bas. Maka itulah ujian haji. Sehingga ulama sebut ujian haji ni adalah nak mengukur sejauh mana orang tu dia menggunakan akal dia ataupun dia hamba kepada Allah ke hamba akal dia. Mahdhu ta'abbud alladhi laisa, yang tidak ada bagi diri padanya pada amalan itu hazzun, bahagian, wala lil aqli, dan tidak ada bagi akal padanya pada amalan haji ini ruang. Bihaitsu, sekira-kira, la ta'nasu bi mu'anatiha al-arkanu wal awsal. Sekira-kira tidak terbiasa menghadapinya. Mu'anah ni menghadapinya oleh al-arkan, arkan ni anggota badan, wal awsal, dan sendi-sendi. Maksudnya amalan ni bukan amalan biasa. Bukan amalan yang biasa kita buat harian. Tapi kita disuruh buat dan tak perlu persoalkan. So ujian haji ni dari segi jiwa adalah membuat tanpa persoalkan kenapa. Segi bilangannya, kenapa di sini, kenapa bilangan banyak ni, kenapa kena buat macam ni. Kalau orang tu dia masih tanya kenapa, maka dia punya puncak ta'abbud tu belum sempurna. Bal bi mujarradil inqiyadi wal istislam. Bahkan amalan haji ni dibuat semata-mata tunduk dan menyerah diri. Wa tamhidhi imtithali amri ar-rububiyyah wa izhar ar-riqqi wal 'ubudiyyah li mustahiqqiha 'ala ad-dawam. Dan semata-mata menjunjung perintah ketuhanan dan menzahirkan penghambaan kepada yang berhak dengan penghambaan itu, yang berhak kepada ubudiyah, yang berhak disembah Allah lah. Maksudnya ibadah ni adalah semata-mata junjung perintah ketuhanan dan menzahirkan kita ni hamba, dan kita sembah dan kita sembahkan diri kita, sembahkan diri kita kepada yang berhak untuk disembah secara berterusan, iaitu Allah. Fasubhana man lam yaj'alid dalila ala ma'aniha wa asrariha illa min haitsu dalilu alaihi. Maka maha suci zat yang tidak menjadikan petunjuk kepada makna-makna dan rahsia-rahsianya. Rahsia-rahsianya dia kembali kepada apa ni? Mungkin ubudiyah, kecuali dari tempat yang menjadi petunjuk kepadanya. Maksudnya mungkin amalan haji. Maksudnya Allah Ta'ala jadikan kita sekarang ni kita nak memahami apakah maksud dan rahsia daripada haji. Apa petunjuk kita untuk kita tahu. Jadi petunjuk untuk mengetahui rahsia dan maksud haji adalah dalil, sebarang dalil yang menunjukkan kepada Allah, maka itulah dalil yang menunjukkan kita dan memahamkan kita apakah rahsia dan ma'ani, hikmah daripada ibadah haji. Sebab apa? Rahsianya adalah ubudiyah. Rahsia daripada amal haji semua ni adalah ubudiyah. Walam yusil ila dhawqi fahmi ma fiha illa man arada isalahu ilaih min al-abraril a'lam. Dan tidak menyampaikan ia, ya Allah, kepada merasai kefahaman apa yang ada di dalam amalan haji, melainkan orang yang Allah mahu menyampaikan kepadanya daripada kalangan orang-orang baik lagi hebat. Maksudnya orang yang Allah bagi dia faham ma'ani dan asrar amalan haji ni, orang bukan bagi faham je, bagi rasa faham. Dia satu faham, satu rasa.
Orang yang Allah bagi faham ni menunjukkan Allah nak bawa dia jumpa Allah. Sebab dia nak faham ni dengan erti kata rasa adalah orang yang mana disampaikan kepada Allah barulah dia memahami hakikat amalan haji itu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan a'udduha yawma liqa'ihi mathabatan wa abna. Wa fi sa'iril mawaqifil khatirati minal maqawifi hirzan wa hisna. Bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah yang esa. Tiada sekutu baginya sebagai sebuah penyaksian yang aku mempersiapkannya untuk hari bertemu dengannya sebagai tempat berlindung dan juga tempat mendapat keamanan. Maksudnya, penyaksian yang aku buat pada hari ini sebagai bekal untuk aku saat menghadapi Allah Ta'ala sebagai penyaksian yang menjadi benteng yang jaga aku. Wa fi sa'iril mawaqifi, dan di semua tempat-tempat yang berbahaya daripada tempat-tempat ketakutan. Minal makhawifi ni, hirzan wa hisna minal makhawifi. Situ dia mutalik dia. Maksudnya hari-hari kiamat lah. Hari kiamat kan dia titik sirat, dia ada padang mahsyar, dia ada mizan, itu semua dipanggil mawaqif al-khatirah. Jadi aku jadikan bekal penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah ni sebagai benteng yang kukuh yang jaga aku daripada segala ketakutan dan kegelisahan saat menghadapi peristiwa-peristiwa yang menakutkan pada hari kiamat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mutakaffil liman hajja wa qasada li ziyarati yaumil qiyamati bi syafaati, dan aku bersaksi bahawasanya Muhammad hamba-Nya dan rasulnya yang mengambil tanggungjawab untuk orang yang mengerjakan haji dan pergi menziarahinya pada hari kiamat, mengambil tanggungjawab apa? Untuk memberi syafaat kepada orang tersebut. Jadi sebab itu Nabi sebut wajabat syafaati. Jadi Syekh telah terjemahkan dengan perkataan mutakaffil. So ayat tu maksudnya siapa yang buat haji kemudian ziarah Nabi dan dia pergi ke Madinah, Nabi kata dia tidak bermaksud melainkan menziarahiku, wajabat syafaati. Dia perkataan wajabat syafaati itu diterjemahkan sebagai Nabi ambil tanggungjawab hari kiamat untuk Nabi bagi syafaat pada dia. Mutakaffil. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma sulika as-sahlu wal wa'ru mahabbatan fillahi ta'ala wa ta'ziman li janabih. Jadi ma ni ma lindawam, selama mana dilalui jalan yang sahal ni jalan mudah, wa'an jalan berliku. Maksudnya jalan yang ditempuhi sama ada jalan yang mudah ataupun jalan berliku demi untuk pergi buat haji. Sebab apa? Selagi mana orang melalui jalan mudah dan jalan berliku demi semata-mata mencintai Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka selama itu aku berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du fa innahu qad kathura ar-raghabu wal lahaju min ba'd as-sadati tayyib al-anasir wal muhajj fi wad'i ma yasta'nisu bihi wa ya'malu alayhi salikul manhaj min qasid az-ziyarati wal hajj. Maka sesungguhnya telah banyak oleh harapan dan permintaan. Lahaj kan, lahaj ni maksudnya permintaan. Lahaja bilisanihi dalam bahasa Arab, maksudnya cakap dengan lisan lahaj. Daripada sebahagian orang-orang yang mulia. Mungkin sadah ni kadang diitlakkan kepada sayyid yang elok oleh keturunannya dan buhash, buhashnya darah. Zahirnya yang minta untuk tulis kitab ni adalah daripada kalangan sadah. Yang mana sadah itu disifatkan sebagai tayyibil anasiri, unsur ni maksud keturunan, unsur tubuh, keturunan. Buhash ni kan darah. Wal buhaj. Mereka menyatakan keinginan ni untuk aku buat apa? Fi wad'i, untuk meletakkan, maksudnya menulislah sesuatu yang mereka yang dia mendapat teman dengannya dan beramal ke atasnya oleh orang yang mengambil jalan yang benar. Yasta'nisu bihi wa ya'malu alaihi. Jadi yasta'nisu kan kita tahu kan, hadis maksud teman. Yasta'nisu kalau contohnya kita ada kitab tu duduk dengan kita rasa tenang. Kalau ada apa-apa masalah, kitab ni kita rujuk. So bila ada kitab contoh Idah Ibn Nawawi, jadi kita akan rasa aman, rasa uz dengan kitab tu bersama dengan kita. Bila ada masalah, kita boleh buka, tengok, rujuk. Termasuk yasta'nisu bihi. Ya, dan kitab tu boleh jadi peneman dan boleh diamalkan oleh salikul manhaj min qasidi az-ziyarati wal hajj min bayanil ahkam. Demi itu dibayan kepada mak daripada penjelasan tentang hukum hakam yang disusun dengan kebas bagi rukun-rukun wal wajibat was sunan wal adab,
Maksud rukun haji, wajib haji, sunat haji dan adab haji. Wa ma yulhaqu biha, dan perkara yang ditambah kepadanya. Di samping rukun, wajib, sunat, tambah lagi apa dia? Al-adhkaril waridah, zikir-zikir yang warid, yang diriwayatkan daripada Rasulullah ketika pergi dan balik, bersama faedah-faedah yang bagus. Wa manazi' mawaid mustahsanah tajma'ul qalba ala dhil jalal fil halli wal irtihal. Ini yang saya sebut tadi. Kitab ni memang perbezaan dia banyak zikir, dia wirid. Dan zikir itu daripada masyayikh, sebab ulama Ba'lawi ni masyhur, dia banyak azkar dan aurat. Jadi azkar dan aurat tu kita boleh jumpa lebih banyak lah berbanding dalam idah. So idah ni Imam Nawawi mensasarkan zikir-zikir warid saja daripada Rasulullah. Tapi dalam kitab ni beliau juga menambah yang daripada masyayikh. Yang mana zikir ni, apakah faedah daripada zikir? Tajma'ul qalba, yang menghimpunkan hati kepada Allah. Zil jalali, Allah lah. Ketika berhenti dan bergerak. Maksudnya sepanjang musafir kalau amalkan zikir-zikir ni, hati dia akan terkumpul kepada Allah. Tertumpu. Kerana ma uqimatis salatu wa ush'iratil manasiku illa wasilatan lima hunalika. Kerana tidaklah didirikan solat dan tidaklah disyariatkan amalan-amalan haji, melainkan sebagai perantaraan kepada yang demikian itu. Maksudnya perantaraan untuk apa? Untuk tajma'ul qalba ala zil jalal. Lalu bila dia minta benda tu, famtathaltu, lalu aku menurut perintah lah. Aku menurut isyarat Sayyid ini. Zahirnya Sayyid lah yang minta, beliau ni adalah dari kalangan habaib. Hal keadaan menyahut seruannya dan kerana menginginkan doanya. Wa raja'an naf'ah, dan kerana mengharapkan manfaat untuk ahli ta'atillah wa wilaihi, kepada ahli-ahli, kepada orang-orang yang merupakan ahli taat kepada Allah dan orang yang dekat dengan Allah. Ibtigha az-zulfa, kerana mengharapkan hampir ladaihi dengan Allah. Wa talaba ridaihi, dan mengharapkan, menuntut redha daripada Allah. Wa rattabtuhu ala muqaddimah wa sab'ati abwa wa khatimah. So yang ni kita baca sekali lalu. So kitab ni dia punya susunan dia, fa ammal muqaddimah fa fi fadlil haji wal umrah wa Makkah wal Madinah wa ma yata'allaqu bidzalik. Ini perbezaan. Beliau bawa fadilat Mekah Madinah ni dulu. Kalau dalam idah, fadilat Mekah Madinah ni belakang. Tapi dalam kitab ni, fadilat Mekah, fadilat Madinah, fadilat haji dan umrah dibuat awal. Dalam idah, fadilat haji, umrah awal. Kemudian, wa fi fawaidis safar wa awaidi al-batinah wa zahirah. Dan tentang faedah-faedah bermusafir. Dia fawaid dengan awaid makna sama. Awaid maksudnya faedah. Yang zahir, yang batin dan zahir. Wa ma yu'addu min a'malihi min as-sa'i lil akhirah. Apa faedah batin dan apa faedah zahir daripada bermusafir. Wa amal abwab, fal babul awwal fi ahkami safari wa adabihi wa adhkarihi wa ma ya'tamiduhu al-musafiru fi tanaqqulatihi wa atwarihi. Al-bab ath-thani fi bayan syurut al-hajj sihhatan wa mubasharatan wa wujuban. Di haji ni dia ada syarat sah, dia ada syarat sah mubasyarah, kemudian dia ada syarat wajib haji. Kita belajar. Wa fi masail, ini antara keunikan kitab ni, dia ada bab khas berkaitan dengan bi ijaratil haji wal umrah waz ziyarah naiban wa mustaniban. Yang ni yang kita panggil badal haji. Badal haji, badal umrah. So dalam kitab ni ada disebut satu bab secara khusus tentang orang yang dia ambil upah buat haji untuk orang, ataupun dia upah orang buat haji, dia upah orang buat umrah, dan dia upah orang, satu perkara lagi yang kita biasa dengar, upah orang untuk ziarah Nabi. Faham? Upah orang untuk ziarah Nabi. Naiban, sama ada dia menjadi dia yang ambil upah, maksudnya dia yang mewakili orang, ataupun dia yang mewakilkan orang. Mewakilkan orang untuk buat haji, untuk buat umrah, dan untuk ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bolehkah kita upah orang? Dia biasa dengar badal haji, badal umrah, satu lagi badal. Kita tak boleh nanti sampai bab dia.
الباب الثالث في بيان أركان الحج والعمرة وواجباتهما jelas. الباب الرابع في سننهما ومندوباتهما. الباب الخامس في بيان محرمات الإحرام. الباب السادس في دماء الحج وما ينوب عنها من الإطعام والصيام. الباب السابع في ذكر الإشارة إلى الأعمال الباطنة التي يتم بها الحج المبرور والعمل المشكور. So ini juga ada perbezaan. Ini kitab macam saya sebut tadi, dia fiqh bersama tasawuf. Maka dia akan diajar apa amalan-amalan hati. Apa yang kita nak istihdarkan. Saat ada wukuf nak istihdar apa. Saat melontar nak istihdar apa. Kalau kita fiqh semata-mata, dia akan ajar cara melontar. Berapa biji batu, kena angkat tangan, kena jangan. Tapi apa amalan hati, itu biasa dalam kitab tasawuf. Jadi macam contoh Ihya kan. Ihya ni dia adalah kitab fiqh bersama tasawuf. Fiqh bersama tasawuf. Dan dia juga kitab akidah bersama tasawuf. Ihya, akidah, fiqh. Wa amal khatimah fa fi ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma yata'allaqu biha min al-fadail wal adab wa ma yusilu ilaiha min al-wasail wal asbab. Wa umdati fi an-naqli kutub al-madhhab al-mu'tabadah ma'a hadf al-azwi. Jadi beliau sebut sumber aku dalam menulis kitab ni adalah kitab mazhab Syafi'i yang muktamad. Cuma beliau tidak mendatangkan dia punya reference. Berpada dengan beliau nukil saja tanpa menyatakan ambil daripada mana. Bersama menghazafkan sandaran yang beramal ke atasnya oleh kebanyakan ulama-ulama yang menukilkan di dalam kitab-kitab. Maksudnya, apa yang aku buat ni bukan benda asing. Ramai je ulama. Dia buku dia asfar. Asfar ni buku sifir. Macam ada asfar. Banyak saja mereka petik daripada kitab-kitab tanpa menyatakan sumber ambilan. Sebab apa buat macam tu? Talaban lil ikhtisar. Kerana mengharapkan keringkasan. Wa ta'widan anhu. Dan menggantikan daripadanya. Dia apa? Dia al-azwu. Ganti. Maksudnya aku ringkaskan, aku pendekkan kitab ini dengan tidak menyatakan sumber ambilan, tapi kekurangan itu aku ganti. Itu maksud wa ta'widan anhu bima tashtaddu ilaihi al-hajah, dengan perkara yang sangat diperlukan kepadanya daripada hukum hakam, adab dan azkar. Maksudnya kekurangan itu ditambah dengan kelebihan ini. Jadi aku banyakkan tentang hukum hakam, aku banyakkan sebut tentang adab, dan aku banyak sebut tentang zikir-zikir. Wa sabbaitu hadzal mansak uddatal musafir wa uddatal haji wal sa'ir. Oh, dia panggil mansak. Maksudnya kita haji ni lah. Wallahu al-ma'mulu an yanfa'a bihi naf'an bayyina wa an yujaziyani 'alayhi jazaa'an hasana wa innahu la yudayyi'u 'amala qasidihi wa la yukhayyibu 'amala raji. Al-muqaddimah. في فضل الحج والعمرة ومكة والمدينة وما يتعلق بذلك مما ينبغي إفادته لا سيما في المناسك وفي فوائد السفر وعوائده الباطنة والظاهرة وما يعد من أعماله من السعي للآخرة. Ini apa terjemahan dia? Dan perkara-perkara yang dianggap ataupun yang dikira daripada amalan-amalan safar sebagai usaha untuk akhirat. Maksudnya dalam amalan-amalan ketika bermusafir ni, apakah amalan-amalan yang dianggap sebagai suatu amalan yang merupakan usaha untuk satu orang itu untuk kehidupan akhirat dia. فضيلة الحج والعمرة من الآيات والأخبار والآثار فمنها قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. Ayat ni dalam mazhab Syafi'i kita telah istidlal bahawasanya umrah itu wajib. Sebab mazhab Syafi'i dia ada dua qaul. Umrah ni wajib ke ataupun tak wajib. Mazhab Hanafi ma'ruf umrah sunat. Mazhab Syafi'i haji dan umrah dua-dua wajib. So antara dalil yang mazhab Syafi'i pakai ayat ni wa atimul hajj. Al-amru lil wujub, atimu fil amr. Al-amru lil wujub. Dan ayat ni juga dijadikan dalil bahawasanya haji dan umrah adalah amalan sama ada dia wajib ataupun sunat. Bila satu orang dah masuk dalam amalan itu, dia wajib habiskan. Kau belajar dalam Jam'ul Jawami', dia panggil yajibu bisyuru'. Yajibu al-itmamuhu bisyuru'. Haji ni sepatutnya kalau benda yang wajib itu jelaslah.
Tapi dalam mazhab Syafi'i, perkara yang sunat, kalau kita buat, kita boleh batalkan. Mazhab Hanafi, perkara yang sunat, kalau kita buat, kita tak boleh batalkan. Tak boleh. Mereka beristidlal dengan firman Allah, wala tubtilu a'malakum. So, kita belajar mazhab Syafi'i, kecuali haji dan umrah. Haji dan umrah, walaupun dia haji sunat, walaupun dia umrah sunat, bila dah mula, kena buat sampai habis. Tak ada jalan untuk batalkan, tak ada. Dia hanya kena habiskan dan tahlul. Antara ayat yang dipakai ayat ni lah, wa'atimbu, kurang kata, sempurnakan. Dan ayat ini dia datang secara mutlak, haji, tanpa menyatakan sunat ataupun wajib. Umrah sunat ataupun wajib, maka dia ambil mutlak. Itu dia punya wajah istidlal dia. Wa qala ta'ala, walillahi 'ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat ini memang masyhur. Wa qala ta'ala, inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Wa qala ta'ala, wa'adhdhin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah. Al-ayat. Qala ahli at-tafsir wal akhbar fal munada. Siapa yang Allah Taala suruh adzin tu, yang diseru. Fal munada fi hadhihi al-ayati wal ma'muru bid nida. Dia dalam ayat ni siapa yang diseru untuk menyeru? Terbagi. Munada dengan ma'mur bin nida. Orang itu diseru dan disuruh seru. Siapa dia? Siapa yang dimaksudkan? Siapa dia? Huwa Nabiullah Ibrahimul Khalil alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim. Fa'innahu, sesungguhnya Nabi Ibrahim ni lamma ketika faragha, selesai baginda min bina'il bait, daripada membina Kaabah, amarahullahu ta'ala an yu'adzina fid nas bil haji, bahawasanya Allah SWT untuk mengiklankan kepada manusia kesemuanya untuk menunaikan haji. Ini orang tabligh selalu dengar lah. Maka Nabi Ibrahim tanya, ya Rabbi, wa ma yuballighu sauti. Wahai Tuhanku, apakah yang boleh menyampaikan suaraku kepada seluruh manusia? Faqala alaikal adhanu wa alayyal iblagh. Tanggungjawab kamu mengiklankan, melawangkan, memberitahu, dan tanggungjawab aku menyampaikan. Kamu buat, aku sampaikan. Fasa'ida Ibrahimu ala Safa au Abi Qubais au al-Maqam. Ada 3 pendapat di mana Nabi Ibrahim berdiri ketika panggil manusia. Ada satu qaul Abu Qubais, satu qaul Safa, Bukit Safa, ada satu qaul di atas makam Ibrahim. Qala Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim tanya, kaifa aqul? Aku nak panggil manusia ni macam mana? Qala Jibril alaihi salam, qul labbaik Allahumma labbaik. Fahuwa awwalu man labba. Kamu ucaplah labbaik Allahumma labbaik. Maka Nabi Ibrahim ni adalah orang yang pertama bertalbiyah. Wa fi riwayatin ukhra, sa'ida ala Safa. Baginda telah menaiki atas Bukit Safa. Faqala, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna Allah, sesungguhnya Allah, kataba alaikum, telah mewajibkan ke atas kalian, hajja hadzal baitil atiq, mengerjakan haji di rumah yang lama ini. Atiq ni, antara maknanya, atiq ni makna lama kan, ataqah. Lawan dia hadatha, ataqah. Hadis, atiq. Quran bersebut, panggil Kaabah di Baitul Atiq. Fasami'ahu ma baina as-sama'i wal ard. Maka telah mendengar suara Nabi Ibrahim oleh apa sahaja yang ada di antara langit dan bumi. Fama baqiya syai'un sami'a sautah illa aqbala yulabbi labbaik Allahumma labbaik. Maka tidak tinggal sesuatu yang mendengar suara baginda melainkan mara dan hal keadaan mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Fi riwayatin, inna Allah yad'ukum ila, ini riwayat yang lain, apakah seruan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim kata, sesungguhnya Allah memanggil kamu kepada mengerjakan haji di rumahnya yang suci. Liyuthibakumul jannah, supaya dia mahu memberi kepada kamu syurga. Wa yujirakum, dan menyelamatkan kamu daripada api neraka. Nabi Ibrahim panggil datang ke sana. Fa'ajabahu, maka telah menyahut pada hari itu. Man, oleh orang yang berada, man kana fi aslabir rijal wa arhamin nisa. Orang yang berada, maksudnya jadi lah. Bukan janin pun, ada kat tulang sulbi, belum jadi lagi. Sesiapa yang ada lah. Tak panggil orang, sesiapa yang ada di dalam sulbi bapa dia dan rahim ibu dia. Wa kullu man wasala ilaihi sautuhu, dan setiap sesiapa yang sampai kepadanya oleh suara Nabi Ibrahim bin hajar atau syajar atau tallatin atau turab.
Semua. Ini semua ni ataf kepada man tadi. Fa'ajabahu man, fa'ajabahu kullu man wasala ilaih. Dia tallah ni kan bahasa Arab makna macam busut, tempat tinggi. Tanah tu, tanah tinggi, busut. Panggil tallah, talal. Tal Abib kan. Dekat Israel. Qala Mujahidun. Fama hajja insanun. Ni Zakaria pun bawa perkara ni. Kita tahu dengar kan. Sesiapa yang mengucap talbiyah ketika dipanggil oleh Nabi Ibrahim tu, dia ucap sekali, dia akan pergi sekali. Kalau ucap 2 kali, dia akan pergi 2 kali. Fama hajja insanun, tidaklah melaksanakan haji oleh seorang pun, wala yahujju ahadun, dan tidak mengerjakan haji oleh seseorang hatta taqum as-sa'ah, sehingga hari kiamat, illa waqad asma'ahu dzalika nida, melainkan telah memperdengarkan akan dia, zahirnya Nabi Ibrahim lah akan seruan itu. Maksudnya Nabi Ibrahim telah memperdengarkan kepada dia seruan itu. Faman ajaba marratan hajja marratan. Barang siapa yang menyahut sekali, dia akan berhaji sekali. Wa man ajaba marrataini aw aktsara fayahujju marrataini aw aktsara bidzalikal miqdar. Ni siapa yang sebut ni? Imam Mujahid. Maka dia akan buat haji 2 kali ataupun lebih daripada itu dengan kadar tadilah. Dengan kadar yang dia sahut saat dipanggil. Ni semua dipanggil alam apa? Alam alastu bi rabbikum. Kalau kita nak faham kan, ni apa ni cerita Israeliat ke apa, dia punya basic cerita ni adalah dalam peristiwa alastu bi rabbikum. Faham? Maksudnya alastu bi rabbikum tu dia panggil alam dzar dalam istilah ahli sufi. Maksud tu kita zarah. Benda tu ulama kata berlaku, yang peristiwa alastu bi rabbikum tu berlaku di Arafah. Dan telah dikeluarkan semua keturunan Nabi Adam daripada tulang sulbi Nabi Adam, dan ditanya alastu bi rabbikum. Jadi peristiwa alastu bi rabbikum tu berlaku di Arafah. Apa ayat sebelum tu? Ayat sebelum alastu bi rabbikum tu. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Jadi adalah hadis dalam Mishkat ada dikeluarkan. Dia panggil alam dzar. So maknanya semua manusia yang dia akan lahir, dia ada dalam sulbi bapak dia. Faham? So kalau kita ditakdirkan ada anak, so dia ada kat sulbi kita. Faham? Dan dia belum masuk lagi ke rahim. So kita belum kahwin. So bila berlakunya persenyawaan, dia masuk ke rahim. Yang dalam sulbi itu masuk ke rahim. Sebab itu ada ulama telah tafsirkan ayat apa? Wa taqallubaka fis sajidin. Apa ayat dia? Apa? Innahu was-sami'ul. Ayat akhir surah. Wa taqallubaka fis sajidin ni, ini antara ayat yang sebahagian ulama gunakan untuk berhujah bahawasanya nenek moyang Rasulullah adalah orang yang beriman. Faham? Wa taqallubaka ay ya Muhammad fi sajidin ay fi aslabis sajidin. Faham? Di dalam sulbi orang yang bersujud. Maksudnya, maka dia akan jadi semua datuk dan moyang Rasulullah adalah sajidin. Fi aslabis sajidin. Yalah, itu pandangan sebagai ulama. Selain daripada apa ya? Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Kata Rasulullah fis sajidin ay wa taqallubaka, dalam keadaan masih lagi apa, nutfah, fi aslabis sajidin. Ada satu orang, kalau pergi Zambal ni, ada satu, dia panggil Abu Bakar Sakran. Ini kisah-kisah karamah lah, boleh cerita kat live. Dia anak, dia berniat tak nak kahwin. Tiba-tiba dia dengar suara. Dia kata kalau tak nak kahwin pun keluarkan kami dulu. Lepas tu dia cari, suara tu datang dari mana? Rupanya suara datang dari tulang sulbi dia. Kalau tak nak kahwin pun, biar yang ni keluar dulu. Maksudnya supaya kami keluar jadi manusia. Sebab dia wali, anak dia pun wali juga. Sekiranya daripada alam zarun. Tapi, yalah orang kata, tapi karamah tu dia ada asas daripada Quran. Maksudnya, manusia ketika berada di alam zar, bercakap, alastu bi rabbikum. Faham? Riwayat itu, riwayat yang selain daripadanya,
sahih ataupun tidak, tapi kita tak boleh kata perkara itu adalah perkara yang mustahil. Sebab Quran mensabitkan bercakap di alam arwah itu sebelum masuk dalam rahim itu berlaku. Sebab wa warada an Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu bi isnadihi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qouli ta'ala. Ini masalah pergi haji jalan kaki. Kan ada orang pergi haji jalan kaki. Jadi orang yang melihat ataupun memberi komentar tentang adalah 2-3 orang daripada Malaysia nak pergi haji jalan kaki. Ada sebahagian yang menjadikan benda itu terlalu riuh. Tak, maksudnya dia bukan satu bencana lah sampai nak kecoh. Sebab orang rajin pergi haji jalan kaki ni 3 orang je. Dia tak akan jadi nanti ramai tak ada, tak larat. Dia tak perlu tegur pun, tak boleh cakap pun. Sebenarnya pergi haji dalam mazhab Syafi'i menaiki kenderaan lebih afdal. Tak perlu. Lebih afdal maknanya boleh pergi je. Dan kalau dia pergi haji jalan kaki, kalau naik kenderaan lebih afdal, jalan kaki tu tak ada pahala ke? Ada pahala juga. Mafdul, kan? Naik kenderaan afdal sebab Nabi pergi haji naik kenderaan. Tapi kalau jalan kaki tu tak ada pahala ke? Maksud tidak afdal tu adakah dia tak ada pahala langsung? Ada pahala, kan? So ada pahala, biar je lah dia pergi, kan? Bukan satu masalah umat yang perlu ustaz ni bahas, ustaz yang bahas. Pergi bahas benda lain lah, orang pergi hiking tu. Lebih baik bahas orang pergi hiking, buang masa. Kan? Hiking tu lagi tak ada faedah daripada pergi haji jalan kaki, kan? Banyak je orang pergi mancing ke. Buang masa lah, maksud dari segi buang masa. Dia dapat pahala tak? Ada pahala. Quran pun sebut, ya'tu ka rijalan wa ala kulli dhamir. Mereka datang buat haji, rijal jalan kaki. Dia tak perlulah nak anggap benda tu macam satu bencana dalam agama yang sedang dibida'ahkan oleh sebagian orang. Sikit. Kemudian ya'tu ka rijalan anhu qala al-hajjur rakib lahu bi kulli khutwah takhtuha. Dia kan dia ada biasa khatwah dengan khutwah, kan? Dia macam mana? Dia macam perbezaan dia. Kalau khatwah tu dia masdar. Maksudnya perbuatan melangkah. Faham? Khutwah tu langkah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jadi kalau macam kesan-kesan kat bawah tu kita panggil khutwat. Tapi perbuatan melangkah tu dia panggil khatwatan. Bikulli khatwah. Mungkin boleh bikulli khutwah boleh. Takhtuha rahilatuhu 70 hasanah. Walil mashi. Lagi banyak. 7 hasanatin min hasanatil haram. Lagi banyak. Pergi jalan kaki, dia akan dapat 700 hasanah daripada hasanah tanah haram punya kiraan. Satu hasanah tanah haram 100,000. So maksudnya 200 kali 100,000 lah kalau ikut kefahaman dia. Qila, tapi hadis ni hadis apa? Al-Bazzar. Qila ya Rasulullah, wa ma hasanatul haram? Qala kullu hasanatin bi 100,000 hasanah. Kira 100,000 kali 700, kan? Wa fi cuma jadi okey, kalau begitulah dia punya hadis dia. Kenapa dalam mazhab Syafi'i kata pergi haji jalan kaki lebih afdal? Jadi perkara ini kita kena faham. Tidak semestinya perkara yang pahala dia banyak maka dia lebih afdal. Sebab ada juga surah pahala sedikit tapi dia lebih afdal daripada pahala yang banyak. Ada surah macam tu dalam agama. Wa fi hadzal hadis tafdhilul mashi 'ala ar-rakib. Dalam hadis ini melebihkan orang berjalan kaki daripada orang menunggang. Wa rajih tafdhilur rukub lil ittiba'. Tafdhilur rukub lil ittiba'. Melebihkan menunggang. Dan alasan kita kata menunggang lebih afdal sebab Nabi menunggang. Nabi daripada Madinah tu menunggang. Bahkan Nabi sa'i pun menunggang. Dalam riwayat, ada riwayat Nabi tawaf pun menunggang juga. Faham? Wala yunafi, dan tidak bertentangan dengan demikian itu sihhata nadhril haji masyian. Dia ada satu kaedah nazar ni. Nazar ni dia tidak sah melainkan benda itu adalah qurbah. Basic dia. Sebab tu tak boleh nazar benda yang haram, itu memang jelas. Tak boleh nazar benda yang makruh. Tak boleh nazar benda yang mubah. Contoh orang nazar nak makan nasi, tak sah nazar dia. Sebab makan nasi adalah mubah. Makan nasi adalah mubah. Jadi mungkin orang yang faham konsep nazar ni mungkin dia akan iskal. Kenapa orang yang dia bernazar nak pergi jalan kaki, nazar dia sah? Bukankah berjalan kaki itu adalah mafdul, marjuh? So, jadi dia akan memahami bila dia mafdul, dia marjuh, dia bukan benda yang dituntut lah. Dia jadi mubah. Bukankah bernazar benda yang mubah itu tidak sah? Tak. Kita tak. Sebab itu yang sebut tadi tu. Berjalan kaki memanglah dia mafdul. Tapi dia ada pahala. Kan? Dia ada pahala. Li'anna al-mashya qurbatun
maqsudatun fi nafsiha. Kerana berjalan kaki untuk pergi ibadat, dia adalah qurbah yang dituntut secara tersendiri. Jadi dia dikira perkara qurbah. Dia bukan benda mubah. Dia qurbah, sebab itu sah nazar dia. Qala Syekh Ibn Hajar rahimahullah taala fi bab an-nadhari min at-tuhfah. Wa ajibtu liman za'ama at-tanafiya baina kaunil mashi maqsuda wa kaunihi mafdula. Jadi Imam Ibn Hajar menyatakan dia kata aku pelik orang yang dia tak boleh nak faham. Dia anggap kata menunggang lebih afdal daripada berjalan, kan? Tapi dalam masa yang sama kata berjalan ini adalah sesuatu yang qurbah, sesuatu amal yang dituntut, yang ada pahala lah. Bila dia ada pahala, dia mestilah maksudah. Faham? Jadi macam mana dia itu marjuh, dalam masa yang sama dia ada pahala. Itu Ibn kata aku boleh, kenapa? Apa yang tanakut dia, kan? Amalan ini lebih afdal daripada amalan ini. Kalau kita tengok segi nahwu pun, bila disebut isim tafdhil, bila kata ini lebih afdal daripada ini, maksudnya mafdul ini tetap ada fadilat. Cuma fadilat dia lebih sedikit daripada apa? Daripada yang afdal. Sebab itu ayat al-insan afdalu min iblis, dari satu segi ayat ini tak betul. Sebab apa? Bila ayat lebih afdal daripada iblis, dari satu wajah mengisbatkan fadilah kepada iblis. Cuma ulama bila dijawab ayat macam ni, dia akan kata ha ismut tafdil laisa ala babih. Isim tafdil itu cara takwil ayat tu. Isim tafdil dalam ayat ni tidak datang di atas babnya. Maksudnya di sini hanya mengisbatkan fadilah kepada yang afdal saja, tidak langsung isbat fadilah kepada yang mafdul. Wa fi khabarin dha'ifin ala ma fihi man hajja min Makkah mashiyan hatta yarji'a ilaiha kataballahu lahu bi kulli khutwah. Ini khutwah, itu langkah tu, tapak tu. 700 hasanah min hasanatil haram. Al-hasanah bi 100,000 hasanah. Hadis apa? Hadis sahih ni. Ibn Khuzaimah, Hakim. Wa ma'akun kaun ar-rukub afdal la yujzi 'anil mashi fayalzamu bihi damu tamattu'in ka'aksihi. Nanti kita akan belajar dalam nazam Dima'ul Hajj tu. Kan dia ada satu nazam Dima'ul Haji, Arba'un Tussaru tu. Yang Syekh Nuruddin ada buat syarah Raful Astar. Dia ada nazam masyhur, dia hafal. Antara yang disebutkan situ, dam kerana menyanggahi nazar. Orang tu dia nazar pergi haji jalan kaki, tapi dia tak buat, maka dia kena bayar dam. Faham? Dam dia dam tamattu'. Kalau satu orang tu dia nazar nak pergi haji jalan kaki, dia pergi naik kenderaan, adakah menaiki kenderaan itu boleh menggantikan jalan kaki? Tak. La yujzi. Faham? Tak boleh menggantikan. Walaupun naik kenderaan itu lebih afdal berjalan kaki, walaupun dia lebih afdal, dia tidak boleh menunaikan nazar berjalan kaki. Macam kita belajar bab apa? Bab nazar kan. Satu orang tu dia nazar nak sembahyang di Masjid Seri Petaling. Maka nazar dia tertunai dengan dia sembahyang di mana-mana masjid. Tak semestinya Masjid Seri Petaling. Faham? Sebab semua masjid sama. Kalau dia nazar nak sembahyang di Masjidil Aqsa, maka nazar dia tertunai kalau dia sembahyang di Masjidil Haram. Tapi kalau dia nazar untuk sembahyang di Masjidil Haram, maka tak tertunai dengan dia buat di Masjid Aqsa dan Masjid Nabawi. Sebab apa? Apa yang ada pada Masjid Haram tak ada pada Masjid Nabawi dan tak ada pada Masjid Aqsa. Ma'ruflah sebab 100,000 hasanah kan. Wa sayati zalika bayanu zalika fil babis hadis. Lagi 5 minit. Al-hajju min afdali ibadatil badan. Ibadat badan yang paling afdal haji. Jadi wa'lam anna al-hajj min afdali ibadatil badan. Min afdaliyah, bukan afdaluha. Min tab'id. Maksudnya dia bukan ibadah badan yang terafdal, tak. Dia sebahagian daripada. Itu dia kata la afdaluha, bukan yang paling afdal. Maksudnya sembahyang lebih afdal. Iz al-mu'tamad anna al-afdala as-salah. Dari segi sunat, segi rukun Islam tu. Sembahyang fardu, sembahyang maksudnya fardu lah. Sembahyang fardu, puasa, haji, kemudian zakat. Wa hadha min haitsu al-ikthar min kulli wahid minha. Maksudnya yang susunan afdal ni, kalau ditanya soalan dalam banyak-banyak rukun Islam,
dalam 4 rukun Islam, rukun Islam yang mana lebih afdal kita memperbanyakkan dia? Maka jawapannya sembahyang. Faham? Perkara ini pun jadi khilaf. Ketika dalam dalam idah ada pembahasan ni. Bila kita duduk kat Kaabah, yang mana lebih afdal? Kita banyakkan tawaf ke banyakkan sembahyang sunat? Yang mana lebih afdal? Banyakkan tawaf ke ataupun banyakkan sembahyang sunat? So ada dua pandangan. Ada kata sembahyang, sebab sembahyang lebih afdal daripada tawaf. Sebab tawaf ni adalah juzuk daripada umrah. Juzuk, dia bukan umrah. So kalau sembahyang lebih afdal daripada umrah, kan? Maka sudah tentulah sembahyang lebih afdal daripada tawaf. Itu satu pandangan. Satu lagi pandangan sebaliknya lah. Maksudnya kalau kita duduk dekat Kaabah pada ketika itu, maka tawaf lebih afdal daripada sembahyang. Lebih afdal ni maksudnya kita boleh buat salah satu. Jadi soalan lebih afdal ni maksudnya kita boleh buat salah satu. Jadi nak buat yang mana? Tapi kalau kita ada masa, sembahyang boleh, tawaf boleh, buat semua, kan? Buatlah semua. Tapi dia kata wa illa, kalau kita tidak melihat dari sudut al-ikthar min kulli wahid, fa shaumu yawmin afdalu min rak'atain. Maksudnya kalau ditanya dari sudut iktibar, amalan ni yang mana lebih afdal dibanyakkan? Maka sembahyang. So, tapi kalau kita tengok single ibadat secara single. So antara puasa satu hari dengan sembahyang sunat 2 rakaat, yang mana lebih afdal? Puasa. Faham? Sebab ibadah puasa ni masa yang diambil lama. Faham? Ibadah sembahyang 2 rakaat masa yang diambil sekejap. Dan dia punya mujahadah dia lebih nasab. Al-ajru ala qadri nasab. As-saumu li wa ana ujzabi, dia kata. Allah Taala kata. So kalau tengok daripada single, maka puasa lebih afdal daripada 2 rakaat sembahyang. Itu pembahasan afdal. Waqila, ada satu wajah, innal hajja afdaluha wa yu'ayyiduhu ma hukiya an Abi Hanifah radhiyallahu anha. Jadi ada ini perkara khilaf lah. Biasalah perkara apa yang lebih afdal. Contohnya Imam Syafi'i kita belajar dalam bab nikah baru ni dalam Tirmizi. Kalau satu orang dia apa? Dia tidak ada tawakan ila nisa. Dalam masa yang sama dia ada kemampuan harta untuk kahwin. Dalam masa yang sama dia ni sibuk dengan ibadat. Maka mazhab Syafi'i kata orang ini lebih afdal tidak kahwin. Faham? Lebih afdal dia istighal dengan ibadah. Lebih afdal dia istighal dengan ibadah. Kerana kalau dia kahwin, dia berkeluarga, akan mengurangkan ibadah yang dia sedang istighal. Tapi dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah tak. Dalam mazhab Hanifah tak. Dia kata dalam waktu ini berkahwin itu tetap lebih afdal walaupun menjejaskan ibadat. Itu khilaf afdal. Kemudian dalam masalah Imam Syafi'i punya kata-kata yang masyhur, Imam Syafi'i kata belajar ilmu lebih afdal daripada sembahyang sunat. Kan? Belajar ilmu, dia punya wajah afdaliyah jelas. Belajar ilmu adalah dipanggil kebaikan yang mutaaddi dan sembahyang sunat adalah dia punya faedah dia qasirah. Manfaat dia qasir. Dia sembahyang sunat dia seorang sajalah dapat manfaat. Tapi kalau dia belajar ilmu, maka dia dapat manfaat dan dia boleh memberi manfaat kepada orang lain. Dia punya kaedah dia sesuatu yang mutaaddi lebih afdal daripada qasir. Yang punya kaedah dia sesuatu yang mutaaddi lebih afdal daripada qasir. Yang tidak mutaaddi. Dia bagi fadilah mutaaddiyah muqaddamatun 'ala al-fadilah al-qasirah. Itu dia punya wajah afdaliyah. Dan biasa khilaf dalam mereka ada sisi sudut yang berbeza. Wa yu'ayyiduhu ma hukiya 'an Abi Hanifah annahu kana yufadil bain al-ibadati kulliha qabla an yahujja. Yufadil boleh terjemah apa? Membanding-bandingkan di antara ibadat-ibadat kesemuanya sebelum beliau berhaji. Falamma hajja faddala al-hajja 'ala al-ibadati kulliha lima syahada min tilka al-khasa'is. Imam Hanifah bila dah buat haji, dia rasa sendiri macam mana haji tu, maka beliau tidak melihat ada ibadat yang lebih afdal daripada ibadat mengerjakan haji. Masya-Allah. Jadi kita boleh lewat sikit. Jadi perkara ni
Baru ni masa saya bagi muzakarah haji, ada satu orang tanya. Itu bukan pendapat dia lah, tapi dia dengar ada yang berpendapat macam tu. Daripada kalangan ahbab lah, Tarkun. Maksudnya, kita lebih utamakan khuruj, kan? Keluar dakwah, keluar jihad. Kalau dah keluar jihad ni dah tak perlu dah buat haji. Buat lagi besar, kan? Istighal dengan haji. Jadi itu, dan adalah merupakan salah tafsir pada perbuatan Rasulullah. Rasulullah buat haji sekali ya. Selepas diwajibkan haji, dia buat haji sekali ya. Dan mungkin ada orang ambil daripada situ, buat haji sunnahnya sekali. Nabi buat umrah 4 kali ya. 4 kali. Kan? Sahaja. Sehingga ada mazhab yang mengatakan tidak disunatkan memperbanyakkan umrah. Memang ada mazhab Maliki. Jadi kita kata ada perkara yang Rasulullah buat kita tak ikut. Sebab Nabi buat di atas maqam nubuwah, maqam ta'lim. Sebab Nabi ada keadaan yang Nabi mengurangkan ibadahnya kerana rahmat kepada umat. Faham? Kalau Nabi yang mempunyai kekuatan untuk beribadah yang lebih banyak daripada kita, kalau Nabi buat, maka umat ni dia akan rasa bersalah je. Sebab mereka tak dicapai apa yang Nabi lakukan. Macam kita tahu kisah Nabi tak keluar sembahyang tarawih. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum siwa. So ada orang istinbat daripada kurangnya ibadah Nabi ni, maksudnya itulah sunnah dia. Buat lebih itu bidah, itu lagi teruk lagi, kan? Maka sehingga Maulana Abdul Hayy kena tulis satu kitab tentang mengingatkan iqamatul hujjah ala anna al-ikthar fil ibadah laisa bi bid'ah. Bila tulis satu kitab, dia menghadapi golongan salafi lah dekat India yang menganggap buat ibadat lebih daripada yang diriwayatkan rupanya bid'ah dan haram. Jadi orang yang mengatakan tentang sembahyang tarawih 20 ni, dia bukan kata afdal sembahyang 8, tak. Yang ekstrim je lah. Contohnya Al-Bani. Lebih 8 tu berdosa. Faham? Sebab bid'ah. Berdosa. Bukan afdalnya 8 sebab Nabi buat 8. Tak. Bid'ah. Tambah ziyah fiddin. Jadi contohnya Nabi SAW mengerjakan sa'i dalam keadaan berdugang. Tapi mazhab Syafi'i kata sa'i afdalnya berjalan. Ada riwayat Nabi mengerjakan tawaf. Tapi utamanya taklah, tapi ada yang berpandangan Nabi tawaf masa haji pun naik kenderaan. Tapi dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak menaiki kenderaan lebih afdal. Kan? Sebab apa elat Nabi buat tu tak ada pada kita. Nabi buat atas maqam ta'lim. Nabi perlu duduk tempat yang tinggi supaya orang lain nampak. Waktu itu waktu ta'lim supaya orang nampak apa Nabi buat. So benda tu tak ada pada kita. Sebab itu ini perlu kepada kefahaman ulama tentang nak tafsirkan adakah itu lebih afdal. Tak semestinya apa yang Nabi buat itu lebih afdal. Kerana kita kena tahu dulu apa dia punya sabab dan ilah dia. Jadi kita sebut sahabat. Okey, sahabat Nabi. Contohnya Abdullah bin Umar. Dia buat haji 60 kali. Dia buat umrah 1000 kali. Beliau ini ma'ruf sebagai orang yang sangat-sangat teliti dalam menjejaki sunnah Rasulullah. Dia buat 60 kali. 1000 kali buat umrah. 1000 kali. Jadi pemahaman itu tak betul. Dan saya rukit lah mula saat. Sebab saya pernah tanya soalan di masa keluar Saud. Tentang contohnya Rasulullah ketika bermusafir, Nabi suruh buka puasa. Maka Nabi kata orang yang berbuka lebih afdal daripada orang yang berpuasa. Kan? So ada orang yang faham daripada hadis ini kerana jihad ni lebih afdal daripada puasa, maka boleh tinggalkan puasa kerana jihad. Jihad dalam konteks khuruj ni dakwah lah. Dari situ dapat kita istinbat bahawasanya dakwah lebih afdal daripada puasa, sehingga kerana urusan dakwah kita boleh tak puasa. Sedangkan saya cakap, sedangkan Nabi tak berpuasa tu sebab musafir. Sebab untuk tak berpuasa tu ada. Yang biasa punya sebab. Maridan aw ala safar. So janganlah kita tak musafir pun kita letak tak puasa. Agak alasan khuruj. Kemudian Masa kata dia nukil perkataan Maulana Ilyas. Dia kata nusrah Allah hanya akan datang bila satu orang itu menjamakkan. Dia ada fikir untuk jamakkan antara dakwah dan ibadah. Di samping dia buat dakwah, dia fikir macam mana nak sempurnakan ibadah. Maka barulah nusrah Allah akan datang. Dan bila kita membanding-bandingkan sesuatu, dia panggil at-tafdhil.
tafdil janganlah sampai membawa kepada apa? kepada apa? Kepada menghina, merendahkan. Sebab tu Nabi SAW pernah tegur sahabat. Nabi kata, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Sahabat bergaduh dengan orang Yahudi. Sehingga mereka telah sebut kelebihan Rasulullah berbanding Nabi Yunus. Nabi Musa. Nabi tegur. Nabi kata, jangan lebihkan aku dengan Nabi Yunus. Nabi Yunus duduk di dasar laut. Kena makan ikan lagi. Rasulullah naik sampai Sidratul Muntaha. Sebab guna ketiga ulama syarah hadis ni. Bukankah Quran kata tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Quran sendiri kata nabi ni dia ada martabat. Ada nabi lebih tinggi daripada nabi yang lain. So kalau satu orang kata Rasulullah lebih afdal daripada Nabi Yunus, betul? Itu memang fakta. Tapi kenapa Nabi tak bagi? Kerana orang tu yang melebihkan Nabi tu, dia dah sampai ke tahap merendahkan. Maksudnya, ketika kita nak menceritakan kelebihan Rasulullah, jangan sampai merendahkan Nabi Musa, Nabi Isa. Kalau sampai macam tu, la tufaddiluni. Hadis tu agak kena pada dia. Sebab Nabi mempunyai martabat itu ma'ruf. Kita ada ulul azmi, kita ada Rasulullah Sayyidul Mursalin, itu ma'ruf. Tetapi bila tafdil, ada orang dia tak pandai nak dia cerita kelebihan satu benda, tapi dia jadi ekstrim. Dia mesti akan rendahkan benda yang sebaliknya. Dia tak kerti imbang. Seorang ni tak payah cakap lah tentang melebihkan. Dia tak kerti. Dia tak pandai dalam urusan mufadalah. Jadi samalah juga. Ditegur. Sebab kita kalau dengar, jangan kita melebihkan dakwah sampai kadang-kadang kita punya bayan tu macam merendahkan sembahyang pula. Merendahkan haji. Apa haji rukun Islam? Jangan buat ayat macam rukun Islam ni terlalu apa? Terlalu remeh. Kemudian kita bawa hadis lah. Hadis nanti depan dia ada. Kalau satu orang tu dia ada kemampuan tapi tak buat haji, Nabi kata, ikut dia lah. Dia nak mati Yahudi ke? Dia nak mati Nasrani ke? Ikut dia. Ya. Maksudnya bayanglah ibadat yang Nabi sifatkan orang yang tinggalkan ibadat tu macam orang Yahudi. Tidak ada ibadat. Solat pun Nabi tak sebut macam tu. Zakat pun tak sebut dia. Haji. Falyamut insya'a Yahudiyan wa insya'a Nasraniyan. Ikut dia. Dia nak mati Yahudi ke? Dia nak mati Nasrani ke? Wallahu a'lam. Itu tak masuk lagi tajuk tangguhkan haji sebab mengundi kan? Itu panas lagi. Cuma saya tak buat live pun tak apa. Saya fikir macam ni. Kota Malaysia ni 331,400. 1,400 orang Malaysia yang pergi haji dengan tamu haji. Dan sebenarnya benda tu tak berlaku pun. Kerajaan boleh adjust pilihan raya supaya tak berlaku musim haji. Tapi kalau contohlah berlaku, kita tengok segi fik lah. Kalau taburan 331,400 kita taburkan kepada tempat-tempat mengundi tu, dia akan jatuh dalam satu tempat mengundi tu, berapa orang pergi haji? 331,400 tu kalau ditaburkan kepada 31 jumlah pengundi lah, bukan 31 juta. Dia akan jatuh contohnya orang Siptaling yang dia merupakan pengundi dekat Siptaling ni dan dia tercalon pergi haji tahun tu. Berapa orang? Adakah sampai satu-satu tempat tu yang pergi haji sampai 5,000 orang di satu kawasan ni lah. Sebab ni kan kawasan tu dikecilkan lagi. Contoh orang Shah Alam. Berapa orang Shah Alam? Parlimen Shah Alam lah. Berapa orang Shah Alam pergi haji? Ada tak data tu? So maksudnya adakah ketidakhadiran mereka dalam pengundian tu akan menjejaskan? Contohlah kalau lah contoh dia pergi undi, tak pergi haji, parti dia kalah. Macam mana ukur dia? Maksudnya kewujudan dia tak ada apa-apa function lah. Parti dia kalah kan? Ataupun parti dia menang dengan majoriti 5,000. Kalau dia tak ada pun, kurang satu je, tetap menang juga. Kan? So, adakah dia punya darurat? Kalau lah kita kata benda tu memang wajib yang mendesak kan. So adakah dia memang akan menjejaskan? Soalan dia, sebab kaedah dia, kalau kita dipanggil pergi haji, kita dah mampu. Tamu haji pagi tu dah mampu lah. Dah ada duit. Kita tak pergi, memang boleh tangguh. Itu ma'ruf. Haji ni, dia ibadah muasa, sebut muasa, mudayaqah kan. Tapi kena ingat, ulama kata, kalau dia mati, maka dia mati asian. Dia tangguhkan haji, waktu tu tak berdosa. Tapi kalaulah dia mati, maka dia mati asian. Min akhir sinil hajj. Kalau ikut dia punya pecahan dia, tafriq dia,
Dan kita kata contohnya dipanggil sinil istita'ah, akhir tahun istita'ah. Maka dia mati asian, dan kalau ada perkara-perkara yang dibuat sebelum tu, dia dikira fasik. Sehingga kalau dia pecahan dia, kalau dia jadi saksi nikah, maka dia dikira menjadi saksi nikah hal kerana fasik. Dia punya furuk masalah dia. Jadi kita jangan tengok yang haji tu memang dapat, itu pun mazhab Syafi'i kan, mazhab Hanafi, haji adalah alal fawr. Dia boleh ditangguhkan, tapi kalau dia mati, dia mata asian. Contohnya, dia tak pergi haji, dia pergi gundi, parti dia kalah pula. So, macam mana hukum dia? Ataupun dia pergi haji juga, parti dia menang, dia kira salah juga ke? Kecuali kalau kita kata mengundi itu adalah wajibun lizatihi. Dia akan jadi macam tu lah. Jadi orang politik yang berhujah ni, dia kata mengundi ni wajib lizatihi ke li ghairihi. Kalau kita tak ada parti tu menang, kalau salah juga maknanya pandangan kamu, mengundi itu wajib lizatihi. Benar pun tak undi, dosa lah. Kerana dia wajib lizatihi. Kata wajib li ghairihi. Kalau dah benar, saya tak ada pun dah benar, khas. Faham? Jadi sebenarnya kurang tepat lah, kan? Kurang tepat lah. Apatah lagi mengatakan bahawasanya Nabi pelbagai lah. Wallahu a'lam. Sambung, insyaAllah. Subhanallah.